Nampak kaya. Ha! Nampak kayanya. Ada? Ada. Ya. Okay, Goma, ini aku bagi video jalan masuk kat Lombong. Okay, Goma, simpang belah kiri ni nampak ada bengkel cat. Masuk lah. Ini dari Betul Gajah kan. Masuk lah jalan ni, jalan tanah, jalan pasir. Sebelah ni ada bengkel cat. Tepi jalan besar. Okay, masuk sini straight. Lagi. Dia belah kanan ni dia nampak dah Lombong. Ada pokok sawit ni. Tapi bukan ni tempat mancing lah. Masuk dalam lagi. Koma terus lagi. Terus lagi jalan pasir ni. Tu koma nampak tu ada rumah banyak. Rumah masyarakat. Ada rumah tu terus lagi Lombong. Ada jambatan kecil terus lagi. Ini penting ni. Simpang belok ke kanan. Jangan terus masuk kanan. Lepas ni baru terus. Ni Lombong sebelah. Terus lagi. Terus. Elok sikit. Ada lubang ni. Masuk balik laluan ya. Ini ke kanan boleh. Terus boleh. Kau ambil yang terus. Lombong sebelah ni. Lombong lagi satu. Ada orang pun. Jangan ada orang. Oh, clear, cantik. Hujung tu. Alhamdulillah, ada orang. Boleh lagi mancing. Okey, dah sampai dah. Oh, ada anjing. Okey, sampai dah pot. Ada buat anjing mata ni. Okey, sini. Dapat belum tahu lagi. Flight shake kita dah pasang. Apa hair? Apa hair kasih redup dulu. Pasang dulu flight shake. Umpan. Tarik umpan. Tarik ikan.
3 joran pasang ni. Melekat belum lagi. Umpan dah tukar 2 kali. Ayat. Umpan dah keluar, dah tukar 2 kali dah. Dapat belum lagi. Kita tengok lepas ni. Kali kedua ni kena tak kena. Kawan lagi seorang tak sampai lagi. Dia dah Seri Iskandar. Tunggu sekejap lagi dia sampai kan. Pesta kita hari ni. Apa cerita Yat? Ikan terdapat belum Yat? Belum lagi. Ikan terdapat lagi Yat? Pas segal lah. Apa nak segar? Ikan terdapat lagi. Dapat lagi segal. Ha? Apa cerita siapa kita cari mana kita cerita ni? Kita kena tunggu dulu. Hari ni kena lambat sikit lah. Tak apalah. Lagi ada lah tu. Ada lah tu. Ada rezeki tu ada tak? Tak ada hari ni kan kita buat nasi goreng kat sini. Ikan dalam air kita tak boleh nak jangka. Ya. Benda dalam air kan? Pentin. Ni ada ni. Siap. Kubuk. Nampak karya ni. Semangat, dayat. Dapat. Ha! Nampak gayanya. Ada? Ada. Ha! Ada. Tengok lentur. Lentur. Sepenuhnya kuning ni saya dia punya. Tapi memandang siapa dah dekat kampung. Tak ada lauk lah. Udah. Nampak tak? Kamu nampak tak ikan? Nampak? Wuhuhu. Ini sekilo ada ni. Sini. Kamu nampak tak? Alamak. Ada lauk kita. Jadilah. Lambat sikit tak apa. Penting ada. Ya. Sallallahu alaihi Nabi. Ini dah baru betul. Tengok. Wow! Dapat. Ini mesin baru punya. Berapa bearing ni? 9 kali 1. 9 kali 1. Tengok muka dia. Ada. Ada. Oh, jadilah. Saiz. Wah, kamu nampak ni. Kamu nampak ikan? Bahaya. Usung bas. Dekat. Kilo. Ada sekilo. Sekilo weh. Lauk. Ekor ni sikit lagi. Bincang mana satu nak kena. Sekali lagi. Masak tomeh kamu hari ni. Berdua-duaan aku mau dulu.
5 kilo 2 ekor tu dalam tangan. Tunggu nak apa ni? Tunggu nak masak je. Cerita banyak tak ada. Tak kira lah racun tak racun. Tengok tok pekong. Ada bawang. Bahagian dapurnya orang. Bahagian Inilah aku mesti tidak masak ikan ara masak tomi. Aku goreng dulu lah ikan ni. Semua barang-barang pun dah ada ni. Nak kena bersihkan semua ni nanti. Lepas tu baru kita masak. Setelah di siang, apa lagi garang kunyit dah dia. Garang kunyit. Kita tambah sikit perisa dia dengan mana? BBQ seasoning. BBQ seasoning. Ataupun kita tambah ni lemon pepper. Jangan buka itu dia. Katanya dulu jangan kedai pula. Master Chef. di sana memancing bekong. Di sini memasak. Ini assistant. Kita potong bawang. Ini bawang. Kita buat chef. Kita ikan man, tak apa. Dia cuma masak. Baik. Di kelabu gambar. Ini masuk YouTube ni.
Rumah dah bincang kat kecil apa nak masak dah. Jadi ya. Apa yang dirancang. Ramai apa yang dipikir. Aku ni macam tak boleh tangkap lagi dia ni macam mana. ha. Kalau nak takut kan terlebih salah cakap orang risau je kan. Takut sentak. Hari ni apa cerita kita ni? Hari ni kita di mana kita bergabung antara memancing dan juga Camping. berkemping. Camping pun tak ada apa pun kita pasang Orang Flashlight kata, je kan? Flashlight. kita pasang flashlight je. Lepas tu adalah bangku-bangku kita bawa. Bangku sikit, lepas tu adalah dapur-dapur Ada- tempat ni. kita nak memasak. Ini ikan apa orang cakap? Ikan rohu. Oh, ikan rohu. Ikan rohu. Ikan rohu. Fresh you know? Fresh. Memang tangkap terus masak je. Adalah sikit-sikit, adalah ulam-ulam sikit. Adalah air sirap. Jadi inilah dia kita short camping kita pada hari ni. Nak juga. Man. Kita dah dapat ikan berapa ekor ni Man? Baru 2 ekor. Baru 2 ekor. Tapi dah seekor kita dah masak lah kan. Seekor dah terkorban lah. Seekor lagi dia menunggu giliran. Ini kita punya shift di mission untuk cari lauk lah. Cari ikan dia. Ni handa ni. Tukang gempor. Bukan calang-calang. Bukan calang-calang orang. Tengok dia punya. Tengok. Tukang cari lauk. Tengok dia punya gumpa tengok. Wah. Ini dia punya umpan ni rahsia. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Tuhan. Salam ala Nabi. Aduh. Ini dalam pedah ni. Toyu. Tak ada keluar pun. Picit. Dia kena picit. Tonggin dulu. Picit pelan sikit je. Gila Robi ni. Jangan mandi kau. Jadi nasi kicap pun. Kan are ulama tak boleh. Okey, ni dia menu kita hari ni. Apa menu? Tengok apa rasa ni. Yang tahu je tahu. Apa rasa ni Man? Padu lah. Ya, Memang betul ya. ngam lah rasa. Memang ngam tu. Ya Allah. Sedap ni orang panggil. Nikmat apa yang nak dusta kan. Ni dia. Ni benda. Apa nak didustakan ni? Nikmat apa nak didustakan ni? Ha. Dalam apa tu dekat dengan lombong. Mana Angin dapat, sepoi-sepoi. Tepi lombong. Bawah pokok. Bawah pokok. Seredup angin lagi. Apa pun kalau dapat makan sedap saja Man. Semua sedap. Semua sedap. Ini hasil kami hari ni. Tak banyak tapi boleh lah buat lauk. Yalah, Lepas. Padu. Oh tu, cari ni. Asal ambil, Asal. Pakai, tarik. Cepat tarik. Cepat. Aduh. Cepat. Ui, dia punya ngawit tu. Dah nak balik dah. Dah sentak. Cepat serul. Mana ke dia orang. Dia punya tarik. Tak rata punya, tak renyut. Besar. Dah sentak nak balik pun dia dapat lagi. Rezeki. Gaya saiz. Cukuplah aku dua besar dah lah. Mau aku tengok narik dia boleh macam ni. 9 kali 1 bearing lah. Wow.
kena kat mana? Badan? Dua kena. Dua kena. Alhamdulillah. Saya dua kena pun. Tangan jaga so. Alhamdulillah. Jadilah. Alhamdulillah. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Apa tadi? Sallu ala Nabi. Jadilah buat lauk, buat bakar. Minyak mulut. Ada lagi. Oh, ni mana pak?